Pertama-tamanya izinkan saya atas nama Barisan Nasional dan bagi pihak diri saya sendiri mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan MCA di atas penghormatan untuk saya meresmikan persidangan MCA kali ke-60 pada hari ini. Saya lihat suasana pada hari ini mungkin lebih meriah daripada biasa. Tak tahu apa sebab lebih meriah daripada itu. Saya lihat ada anggota-anggota parti yang memakai banyak label pada bajunya tadi. Dan hari ini MCA berkumpul bersidang. Yang saya anggap sebagai satu persidangan yang cukup signifikan. Kerana persidangan ini boleh menjadi penentu. Kalau saya nak anggap ini persidangan MCA pada kali ini sebagai satu watershed, perhimpunan watershed dalam erti kata maju mundur, bangun jatuh MCA bergantung kepada hasil persidangan pada kali ini. MCA sebagai satu parti, sebagai parti yang kedua terkanan dalam Barisan Nasional. Tentu sekali Parti UMNO dan rakan-rakan kita yang lain menganggap bahawa kekuatan MCA itu sangat penting. Kekuatan MCA boleh membantu kepada kekuatan Barisan Nasional pada keseluruhannya. Sebab itulah apa yang berlaku dalam MCA. Kami mempunyai kepentingan juga. Bukan kepentingan dalam erti kata nak mencampuri urusan dalaman MCA. Sebab penentuan kepimpinan MCA perlu ditentukan oleh ahli-ahli MCA sendiri. Kepentingan kita adalah dalam konteks bahawa kekuatan MCA equals kepada kekuatan Barisan Nasional. Justru kelemahan MCA juga membawa kepada kesan yang negatif kepada Barisan Nasional. Sebab itulah hari ini bila kita bersidang, izinkan saya memberi pandangan sedikit. Mungkin tidak keterlaluan kalau saya mengutarakan beberapa langkah yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh kepimpinan MCA yang baru. Saya cuba memikir perkara ini.
Kerana saya tahu dan kita semua tahu, prestasi MCA dalam pilihan raya, seperti mana disebut oleh Presiden MCA sebentar tadi, telah menunjukkan penurunan yang agak ketara dari 15 kursi parlimen daripada 37 dalam PRU 12 kepada hanya 7 daripada 37 kursi parlimen dalam PRU 13. Memandangkan bahawa keadaan dan senario ini tidak boleh kita biarkan berterusan. Kita perlu melakukan sesuatu. Saya nak mulakan cadangan saya 4 langkah yang perlu diambil, 4 steps yang perlu diambil oleh MCA. Yang pertama, MCA mesti reunite lepas persidangan ini. MCA mesti muncul sebagai parti yang kohesif dan united lepas perhimpunan ini. Saranan daripada Presiden MCA bahawa kita jangan simpan dendam antara satu sama lain. Yang menang jangan menang semua. Dan yang kalah jangan kalah semua. Tapi untuk kita mempraktikkan ini bererti apa? Bererti bahawa yang menang mesti magnanimous in victory. Dan yang kalah mesti gracious in defeat. Jangan macam pembangkang. Janji terima keputusan PRU 13, tapi bila BN menang, mereka mempertikaikan keputusan PRU 13. Hatta ada yang nyata bahawa kalau kalah nak menjadi pensyarah, sampai sekarang masih lagi aktif, tidak melakukan apa yang telah dijanjikan. Kalau kita mula dengan the first step, kita rapatkan barisan. Yang menang magnanimous in victory, yang kalah gracious in defeat. Dan kita cuma anggap ini sebagai pertandingan dalam keluarga. Tidak seharusnya ada bitterness in this fight. Easier said than done. I know. In reality, easier said than done. Tetapi kita mesti terima hakikat bahawa kalau dalam sejarah MCA, pucuk pimpinan MCA melalui pertandingan demi pertandingan, daripada dulu sampai ada istilah yang agak sudah terkenal, Team A, Team B. Lepas itu timbul pula Team C. Kalau setiap kali 3 tahun, 4 tahun berbalah di peringkat atas, bila atas sekali berbalah, dia kesannya MCA akan pecah 2 ataupun boleh pecah 3.
Sebab dalam pertandingan pada kali ini 3-2-9. Ini membawa pada implikasi setiap kali ada pertandingan di atas, kita berpecah. Dan bila ada pertandingan lagi, berpecah lagi. Bila ada pertandingan lagi, berpecah lagi. Jadi MCA sebagai sebuah parti akan jadi kian lebih kecil pengaruhnya sebab sudah berpecah dan terus berpecah. Oleh itu, anggaplah ini sebagai mungkin the last call for MCA. Mungkin ini isyarat daripada masyarakat Malaysia kaum Cina. It's the last call for MCA. It's no longer a wake-up call. If you're not waken up by now, it's too late. This is a last call for MCA. Inilah sebabnya saya anggap ini sebagai a watershed. Pemilihan watershed. Dalam sistem demokrasi berparlimen, pada kesudahannya, bukan jawatan dalam parti yang penting, tetapi sokongan daripada rakyat. Sebab matlamatnya, semestinya kita tubuh sebuah kerajaan. Matlamat kita bukan nak menjadi Presiden MCA, Presiden UMNO, Presiden MIC. Matlamat kita mesti menubuhkan sebuah kerajaan barisan nasional yang kuat supaya kita boleh membawa negara kita mencapai kejayaan demi kejayaan. Menjadi sebuah negara yang semakin hari semakin moden, semakin progresif. Sebuah negara yang semakin hari semakin kukuh perpaduannya dan semakin hari semakin dihormati dan disegani oleh kawan dan lawan. Inilah hasrat kita. Kita ada visi untuk negara kita. Kita ada misi yang murni untuk negara kita. Kita ada tanggungjawab dan amanah yang harus kita pikul, harus kita galas untuk rakyat. Kita perlu pada kuasa politik. Dan kuasa politik ini akan hanya menjadi kenyataan kalau kita dapat menentukan kepimpinan kita itu kepimpinan yang disenangi oleh rakyat. Bermula dengan a united MCA. Ingat, peribahasa orang putih kata, a divided house will fall. Only a united front will succeed. Inilah sebab saya nak tekankan langkah pertama. The first R, reunite. The second R, re-strategize. Maknanya, lihat semula apa kelemahan, kekuatan kita. Proses ini telah pun dimulakan dalam MCA. Tahniah saya ucapkan. But we need to implement our new strategy. Strateginya mestilah terus meyakini ahli-ahli MCA bahawa langkah ke hadapan kita mesti terus yakin bahawa formula perkongsian kuasa dalam barisan nasional inilah formula yang terbaik untuk negara kita.